Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar eksklusif Blueprint 2026. Yang tak lama lagi, dalam masa 2 bulan kita akan um, sampai ke tahun baru 2028, 2026. Jadi tujuan webinar ini adalah untuk menyediakan anda semua dan kalau boleh untuk mentransformasikan perniagaan anda dengan menggunakan satu sistem marketing yang bagi saya simple tapi powerful, yang mungkin boleh membantu anda menjana lebih banyak mendapatkan lebih banyak pelanggan, dan juga menjana jualan yang lebih tinggi dengan menggunakan one page marketing plan. Jadi terima kasih kepada anda semua untuk meluangkan masa bersama kami di sini. Jadi saya Joko Roslan Wainis, dan saya sebenarnya adalah merupakan business strategi dan juga coach. Uh, Sebelum ini saya adalah seorang pensyarah, banyak membuat kajian tentang bisnes geografi. Jadi tapi hari ini saya akan kongsikan dengan anda satu sistem, bagi saya satu sistem yang sangat berguna kepada usahawan kecil dan sederhana. Di Malaysia ni saya rasa belum ada lagi orang yang ajar tentang one page marketing plan ini di Malaysia. Jadi diharapkan dengan sistem ini boleh membantu anda, terutama sekali bagi mereka yang ada masalah pada tahun ini untuk mencapai dia punya sales target, business target, whatever. Dan dengan menggunakan sistem yang ada ini yang mudah dan untuk dilaksanakan dan juga di implement ini, diharapkan anda boleh mentransformasikan dia punya bisnes. Mungkin anda mungkin pernah anda pernah rasa frustrated sebab sale tak tercapai, habiskan duit beribu-ribu ringgit untuk pemasaran, untuk iklan dan sebagainya, tetapi hasilnya agak tidak mengalahkan. Ataupun mungkin anda juga rasa seperti anda cuba mengejar pelanggan-pelanggan baru tanpa henti. Banyak dari segi observation saya, ramai juga usahawan-usahawan yang asyik untuk mencari pelanggan baru saja. Tapi sebenarnya ada lagi kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan untuk buat sale. Um, jadi ataupun yang lebih teruk lagi, anda tak tahu sebenarnya sama ada dia punya marketing itu berfungsi ataupun tidak. Jadi diharapkan daripada um, webinar ini yang ataupun yang menggunakan kaedah-kaedah yang saya kongsikan ini um, dapat membantu anda dalam bisnes anda tahun hadapan. Mungkin untuk tahun ini hanya tinggal 2 bulan saja lagi. Mungkin uh, kalau if you implement this marketing plan pun mungkin dia one month ni mungkin tak cukup masa untuk dapatkan hasil yang bagus. Tapi yang pentingnya saya akan kongsikan satu framework atau sistem pemasaran hanya dengan menggunakan satu page. Mungkin okey, jadi di antara perkara yang saya akan sentuh di dalam webinar ini ialah masalah pemasaran usahawan dan penyelesaiannya. Tiga kesilapan besar usahawan-usahawan yang ada, dan saya akan demokan macam mana untuk menggunakan one page marketing plan ini, dan bagi contoh-contoh yang usahawan yang berjaya menggunakan kaedah ini. Dan of course saya ada juga lah tawaran di akhir webinar nanti. Saya ada tawaran untuk anda bagi mereka-mereka yang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang sistem ini. Okey, sedikit pengenalan saya bagi mereka-mereka yang tak kenal saya. Saya ramai yang tak kenal saya lah. Saya bukannya orang famous macam Steve Pubat, Dr. Zizad, Hasil Brothers, Panel Iwo dan sebagainya.
Okey, saya dulu pernah bekerja sebagai seorang akademik, seorang profesor di USM, dalam bidang sains maklumat geografi dan juga geografi pemasaran, geografi perniagaan. Sehinggalah saya bersara di tahun 2020. Dan selepas saya bersara, mula-mulanya saya ingat nak buat bisnes. Jadi saya hadirlah banyak kursus. Pastor Badillah, Dr. Azizan, Tipu Bat dan sebagainya. Banyaklah duit saya habis. Banyak habis. Jadi tapi saya tak go lah. Ada banyaklah masalah-masalah. Uh, Walaupun saya dah hadir banyak, banyak kursus. Jadi dari segi dari frustration itu, saya cuba mencari satu alternatif lain, alternatif lain. Dan saya pada tahun 2021 saya jumpa lah, jumpa sebenarnya ada satu buku lah, buku The One Page Marketing Plan yang ditulis oleh Alan Dick. Setelah saya baca, sebenarnya saya dapati The One Page Marketing Plan ini sangat-sangat mudah untuk diimplementasikan, dan sangat berguna. Saya rasa sangat berguna untuk uh, usahawan-usahawan kecil dan sederhana. In fact, Alan Deep membina sistem ini untuk membantu small businesses. Beliau dalam banyak tahun telah uh, deal dengan ramai small businesses, dan hasil daripada pengalaman tersebut mereka bentuk ada one page marketing plan ini. Jadi saya pun ikuti kursus tersebut, agak mahal jugalah. Jadi tapi saya tak akan charge anda mahal macam itulah. Um, dengan tujuan untuk saya kongsi juga kemahiran tersebut dengan usahawan-usahawan di Malaysia, kalau boleh untuk bantu anda semua. Okey, um, apakah di antara masalah, dari segi observation saya lah, apakah di antara masalah-masalah usahawan Malaysia, yang pertama adalah dari segi tiadanya pelan pemasaran yang jelas. Ramai yang menjual di TikTok, Instagram dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka tidak ada pelan pemasaran. Kalau Ah, hasil daripada pengalaman saya menghadiri khusus oleh all the business mentor ni, mereka tak ajar pun. Mereka tak ajar marketing plan yang lengkap, yang komprehensif. Ada mungkin ada diajar dalam package yang mahal lah. Tapi dalam yang package biasa ni saya tak jumpa. Tak jumpa satu pun mentor-mentor yang ajar tentang marketing plan. Jadi mungkin itu juga di antara sebab-sebabnya mengapa ramai usahawan-usahawan Malaysia tidak ada marketing plan. Yang ramai ialah belajar pasal taktik-taktik pemasaran, bukannya strategi pemasaran. Um, jadi because of tiada plan pemasaran ini, apa yang berlaku ialah mereka um, ramai yang melakukan a random act of marketing. Maksudnya sekejap buat ni, sekejap buat tu, nampak mentor tu suruh buat ni, you buat. Mentor tu ajar ni, you attend, buat. Akhirnya tapi you tak ada satu sistem ataupun satu plan pemasaran yang menyeluruh untuk you punya bisnes. Apa bagi saya itu salah satu punca penting lah. Because you banyak buat benda yang ikut trending lah, trend itu trend semasa, tapi sebenarnya tiada strategi yang jelas. Because buat konten di Instagram ataupun buat live di TikTok dan sebagainya, itu bukan strategi, itu ialah taktik. Taktik ni boleh berubah setiap masa, tapi strategi biasanya kurang, tak berubah banyak lah. Tapi itu yang kita kena ada strategi ataupun ada sistem yang jelas supaya anda boleh menjalankan perniagaan itu secara lancar, tanpa membazirkan banyak duit dalam iklan dan sebagainya. Okey. Yang kedua ialah banyak membazirkan duit dengan pemasaran yang
kurang berkesan, uh, buat iklan, ya mungkin iklan tapi iklan itu tidak tersasar, ataupun you buat marketing, content marketing tapi tak ada orang yang respon dan sebagainya lah, ataupun you buat live tapi ramai yang tengok tapi tak ada yang beli, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sukar mendapatkan pelanggan baru yang secara konsisten. Because dari bagi observation saya, ramai usahawan atau mungkin seller yang asyik nak mencari pelanggan baru. Eh, itu sebabnya hari-hari dia buat live. Hari-hari dia buat live dengan harapan untuk dapat new customer. Bila tak ada dapat new customer, dia menjadi masalah lah. Jadi bisnes dia akan stuck. Because dia sangat rely on pelanggan baru. Padahal banyak lagi teknik-teknik lain yang boleh digunakan untuk menjana sale. Bukan saja dengan menjual, tapi juga boleh contohnya boleh menjual dengan existing customers, ataupun dengan cara-cara yang lain. Ataupun repeat customers, loyal customers dan sebagainya. Okay, jadi because of that, dia tak dapat, because of the system, tak adanya sistem pemasaran ni, dia tak dapat mendapatkan jualan secara konsisten. Sekejap ada sales, sekejap tak ada sales dan sebagainya. Jadi banyaklah pemaziran. Okay. Yang keempat ialah mereka terlalu sibuk bekerja dalam perniagaan. They work in the business, bukan they work on the business. Jadi mereka sendiri yang terlalu sibuk bekerja untuk menjalankan bisnes tersebut. You sebagai usahawan, you lah yang buat operation, you lah yang buat marketing, you lah yang sibuk pasal administration, dan banyak lagi perkara-perkara yang menyibukkan anda. Jadi oleh kerana itu anda sibuk dengan perniagaan anda, tak ada masa untuk buat marketing ataupun lain-lain aktiviti yang boleh menjana income ataupun boleh menjana sale kepada perniagaan anda. Jadi oleh kerana itu anda tak ada masa untuk rancang bisnes anda, dan menyebabkan sale tak berkembang, bisnes pun tak grow dan sebagainya. Okey, dan satu lagi ialah mungkin juga tidak tahu cara nak ukur return of investment daripada aktiviti-aktiviti pemasaran. Kali ini perlu banyak analisis data. This is data driven punya decision lah, ataupun aktiviti. Jadi ini semua ni adalah list ada 5 saja lah. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini antara apa tu major problem ataupun major masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan di Malaysia ni. Okey, kalau kita tengok statistik, hampir 80% daripada usahawan kecil sebenarnya gagal dalam masa 5 tahun. In fact more mungkin. Mungkin anda sendiri boleh tengok. Cuba fikirkan apakah di antara jenama-jenama ataupun produk-produk yang wujud 5 tahun dahulu sekarang tak wujud dah. Mungkin banyak. So every year kita nampak banyaklah usaha-usaha baru. Tapi yang lama tu tak tahu bagaimana. Missing in action. Ini adalah realiti. Realiti, jadi saya harapkan anda semua bukanlah menjadi statistik ini. Dengan ilmu-ilmu dan juga skill yang akan anda pelajari, mungkin anda diharapkan anda tidaklah tergolong, kita semua tidaklah tergolong dalam kategori ini. Dan diharapkan kita akan maju, terus maju sampai bila-bila. Okay? 64% masa usahawan dibazirkan kepada aktiviti-aktiviti yang tidak produktif. Okay? Itu juga di antara hasil kajian yang dilakukan. Contohnya mungkin bayangkan anda gunakan 40 jam seminggu bekerja, 25 jam dibazirkan untuk aktiviti-aktiviti yang tidak memberi apa-apa pulangan pun. Mungkin ini termasuklah meeting yang tidak produktif, administrative task,
yang sepatutnya boleh diautomasikan ataupun marketing activities yang tidak memberikan apa-apa hasil. Eh. Seperti mana yang kita tahu, biasanya apabila kita buat pemasaran, biasanya hanya 30% daripada prospek itu yang bersedia untuk beli ketika itu. Jadi 97% lagi belum bersedia. Belum bersedia ataupun sedang memikirkan ataupun langsung tak minat. Jadi ini yang perlu kita manage. Kita perlu uruskan yang 97%. Yang 3% ni tak apalah. Beli dia orang beli dan adalah sale. Tapi kalau kita harapkan 3% ini saja, kita tak boleh survive. Mungkin long term kita mungkin tak boleh survive lah. Because kita perlukan customer yang berterusan dalam amount yang tertentu. Okay? Jadi oleh itu kita perlu ada satu sistem untuk kita jaga yang 97 ni, 70% ni. Kalau tak dapat 7 pun dapat lagi 20% pun dah saya rasa cukup kuat. Jadi ini semua kita perlu fikirkan ataupun usahawan perlu fikirkan bagaimana untuk capture lebih banyak prospek ini. Jangan biarkan prospek-prospek ini lari daripada kita. Contohnya kalau anda buat live, ramai orang yang lihat, mungkin ramai yang minat, tapi dia tak bersedia untuk beli pada ketika itu. Jadi kalau kita tak, kalau you all tak capture them, rugi ya. Nak tunggu pula next live. Hopefully dia orang datang, mungkin tak datang. Kalau ikut statistik ataupun ikut kajian, seseorang tu perlu melihat sesuatu produk itu sehingga 7 kali baru mereka beli. Jadi kalau mereka nampak sekali je, mungkin dia tak beli. Besok dia nampak orang lain pula. Mungkin dia minat di situ pula. Jadi kalau kita tak, kalau kita tak capture mereka ataupun tak jaga mereka ni, mereka akan beralih kepada kita punya kompetitor. Ataupun produk-produk lain yang mereka jumpa selepas itu. Ya, Okey. Jadi itu hasil daripada statistik ini menunjukkan bahawa anda perlu ada satu sistem, perlu berubah kalau ingin berubah untuk jadi lebih baik dan supaya anda boleh capture lebih ramai prospek dan juga pelanggan. Okey, 3 kesilapan pemasaran yang utama, yang penting, yang rasanya agak mahal, yang commonly ataupun yang lazim dilakukan oleh ramai usahawan. Yang satu ialah menyasarkan semua orang. Kita target semua orang. Dia cakap, oh produk saya ni untuk semua orang. Semua orang boleh beli produk. Betul. Itu secara teori. Tapi hakikatnya bukan. Hakikatnya bukan semua orang akan suka ataupun yang beli your produk. Seperti mana yang disebutkan tadi, kalau yang first timer tu mungkin 30% saja yang 3% saja yang beli. Yang lain tak beli pun. Jadi kalau you try to serve everybody ataupun you try to sell to everybody, you might not be selling anything to anyone. Itu yang perlu kita faham. Kalau anda cuba untuk appeal to everybody, maybe tak ada siapa pun yang minat. Because terlalu ramai, itu terlalu diverse. You need to focus. You need to focus supaya anda boleh appeal to certain group of people. Maknanya produk anda tu mungkin lebih sesuai, walaupun mungkin secara umum produk anda tu boleh digunakan untuk semua orang, tapi hanya certain group yang betul-betul minat dan perlukan produk anda. Jadi ini yang perlu kita kena pasti. Anda perlu kena pasti dan sasarkan mereka dan pasarkan kepada mereka. Jadi kalau you all try to please everybody, you akan letih lah, penat. Penat dan of course dia agak tinggi. Okay, jika anda cuba untuk memasarkan pada semua orang, ibarat you are trying to panah
main panah dalam kabus lah, tak nampak apa pun. Tak nampak pun ini sasaran siapa dia. Eh, dia just panah aja. Tapi tak tahu siapa yang kena. Okay. Ah, mungkin mesej yang ada, kalau kita look mesej itu terlalu umum, prospek pun tak tahu sama ada you mesej itu untuk dia orang ataupun tidak. Tapi kalau mesej itu khas untuk certain group, dan bila mereka dengar ataupun mereka nampak, jadi mereka berasa, oh ni mesej ni untuk saya. Mungkin untuk dapat boleh boleh menyelesaikan masalah saya contohnya. Dan yang kedua ialah anda terlalu fokus kepada features, bukannya pada benefit. Saya rasa ini ramai juga mentor-mentor yang dah yang highlightkan perkara ini. Jangan highlightkan features tetapi benefit, because orang nak cari solution. Orang nak cari solution. Mereka tak nak tahu sama ada you punya ni 10 kali boleh boleh tahan 10 hari. Tapi mereka nak tahu selesaikan masalah apa. Eh? Uh, Jadi prospek ataupun pelanggan-pelanggan tak nak dengar yang bahawa anda ada 10 tahun pengalaman. Dia orang tak, dia orang don't care pun. Eh. They also don't care you menggunakan teknologi untuk hasilkan produk tersebut. They also don't care. They also do not care. You ada 50 orang staff. Okay. Tapi apa yang mereka care ialah eh, macam mana you punya produk ataupun macam mana you punya business can solve their problem. Apa yang produk anda boleh lakukan pada mereka. Bolehkah produk itu selesaikan masalah. Contohnya lah, mungkin di mereka ada masalah jerawat, adakah produk anda itu boleh menyelesaikan masalah jerawat. Ataupun kalau mereka bukan nak tidur, adakah produk yang anda jual itu boleh selesaikan masalah itu. Jadi banyaklah masalah, masalah yang dihadapi oleh prospek-prospek di luar sana. Uh, okay, dia only know, dia nak penyelesaian di masalah mereka. Okay, okay, tiga yang kesilapan yang ketiga adalah tiada sistem follow up. Ini juga satu masalah hasil pemerhatian saya. Biasanya ramai usahawan-usahawan tidak ada sistem follow up. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, hanya 3% saja yang akan membeli ketika mereka nampak produk anda first time. Selebihnya 90% ni, 97% ni mungkin belum bersedia untuk membeli. Jadi anda sebagai usahawan atau sebagai seller perlu buat follow up. Mungkin cuba untuk mempengaruhi mereka, cuba untuk meningkatkan kepercayaan mereka. Jadi biasanya hasil dari kajian menunjukkan bahawa 80% daripada jualan berlaku selepas 5 hingga 12 kontak. Maknanya 5 kali mereka nampak dia punya produk tu baru mereka beli. Ataupun at worst 12 lah. Jadi oleh kerana itu, contohkanlah, contoh kalau anda habiskan wang RM1,000 lah contohnya, untuk RM1,000 ya, RM10,000 boleh dapatkan 100 prospek. Jadi oleh kerana tak ada follow up, daripada 100 prospek ni ketiga yang beli, 97 tadi tak beli lagi. Tapi anda because tak ada follow up, jadi yang 97 ni hilang lah. Hilang, mereka hilang daripada sistem anda. Jadi anda dah bazirkan, RM800 lah. Daripada kalau 20% yang beli, maknanya 100 orang, 20 orang yang beli, 80 orang tak membeli. Jadi you rugi RM800. Okay? Jadi dan yang lebih menyedihkan ialah kebanyakan usahawan berputus asa atau boleh tak kisah pun selepas 2 kontak. I'm sure anda semua ada pengalaman ini. Mungkin anda pernah
inquire ataupun pernah minat pada satu produk. Selepas anda tunjukkan minat itu, anda kontak di seller. Lepas tu seller tu mungkin tak jawab apa pun, tak kisah pun dengan anak-anak dengan anda. Jadi anda pun tertunggu-tunggu. Because of that, you move to other produk orang lain lah. Mungkin dia punya kompetitor dan sebagainya. Jadi ini yang masalah dia. Mungkin dua konteks selepas itu tak cukup. Dia tunjukkan tadi, dia antara 5 hingga 12 kali kontak baru prospek itu ada minat untuk beli. Okey, jadi apa punca dia? Punca. Di antara puncanya lah, saya rasa ialah ramai usahawan ataupun ramai seller dia tak faham tentang customer journey. Di mana yang disebutkan tadi, apabila customer nampak you punya produk, hanya 3% saja yang beli, yang lainnya tak beli lagi. Jadi biasanya ada peringkat sebelum membeli, membeli dan selepas membeli. Ini perjalanan seorang pelanggan. Jadi tapi kebanyakan usahawan dia cuma hanya fokus kepada nak beli je. Cuma fokus kepada pelanggan-pelanggan ataupun prospek-prospek uh, yang nak beli. Tapi cuma 3% lah. 3% saja yang beli contohnya. Tapi dia ada proses lain. Dan lepas beli pula apa? Adakah lepas beli nak biarkan begitu saja? Ataupun nak sell? Ataupun nak suruh dia repeat order dan sebagainya. Dan again, saya pasti anda semua pernah ada alami. Anda mungkin pernah beli produk di Shopee ke, Instagram ke, di TikTok ke. Ada ke follow up? Ada ke seller follow up dengan you? Tanya, macam mana? Produk yang dia beli, okey ke tak okey, boleh pakai ke tak boleh pakai. Tak ada. Most sometimes tak buat follow up pun. Jadi dia abaikan, dia abaikan existing customer. Jadi kalau kita lihat di sini, dari segi perjalanan customer lifetime journey ni, dia bermula daripada seorang prospek tu kenal your produk sampailah mereka beli, dan sepatutnya apabila mereka dah beli, anda boleh capitalize from that, utilize them, boleh jual lagi kepada mereka. Data dah ada, anda dah ada maklumat mereka, dah ada telefon number, dah ada address dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang tak bina satu komuniti pelanggan yang setia. Jadi yang selepas ini ialah dalam untuk membina satu komuniti. Kalau kita lihat Apple contohnya, Apple tak maknanya pernah kan kita tengok Apple punya advertisement, iklan tak ada, jarang sekali. Sebab yang beli kah komuniti mereka tu. Orang yang minat Apple ni akan terus membeli dan membeli. Ada je produk baru, orang nak beli. Sanggup beratur 5 pagi untuk dapatkan produk tersebut. Tadi ini yang kita nak. Jadi kalau boleh kita nak satu komuniti yang betul-betul minat dan setia dengan kita punya produk atau dengan kita punya bisnes. Okay, jadi ada peringkat lah. Jadi customer ni ada peringkat dia. Jadi of course yang selepas membeli ni jadi tahap yang sebelah ni, fasa yang selepas membeli ni sangat-sangat penting. Terutama sekali kalau nak sustain business. Kalau kita tengok bisnes-bisnes besar, mereka tak buat iklan pun because mereka ada database customer yang ada, dan mereka biasanya akan buat promotion kepada customer yang sedia ada ni saja. Dan customer-customer yang sedia ada ni continuously membeli. Jadi that's why dia akan sustain dia punya business. Dia tak mengharapkan semata-mata daripada customer baru saja. Jadi mereka ada loyal customer yang continuously buying from them, even though mereka tak dapat customer baru. Itu yang kita nak. Jadi kalau anda tak buat lagi perkara tersebut, itulah sepatutnya anda boleh fokus untuk tahun depan, ataupun sekarang ni 2 bulan saja lagi untuk tahun ni. Jadi untuk tahun 2026 saya harapkan dengan ilmu yang ada ni, anda boleh ubah, transform je bisnes supaya anda ada satu sistem betul. Customer nampak you atau kenal you sampailah mereka menjadi duta you, dan menjadi loyal customer ataupun menjadi komuniti yang setia kepada anda. Jadi tadi saya sebutkan tentang one page marketing plan. One page marketing plan
bagi saya sangat bagus because dia betul-betul ikut ni. Dia ada ikut sebelum, masa dan selepas. Jadi dia merupakan satu sistem ataupun satu strategi yang merangkumi keseluruhan jangka hayat perjalanan seorang customer. Eh, Itu dia yang kita perlu. Because customer ni kita boleh kita nak daripada mula sampai akhir dia ada bersama kita. Dia bersama-sama dengan kita. Jadi perjalanan ini harus kita rancang. Harus kita rancang. Ada strategi-strategi ataupun ada taktik-taktik yang boleh kita gunakan untuk uh, kita pastikan bahawa customer ni once ni dah beli pada kita, dia akan stay with us forever. Itu yang penting untuk sustain a business. Okay, jadi seperti mana yang telah disebutkan tadi, penyelesaiannya ialah the One Piece Marketing Plan yang telah dibina oleh Alan Deep berasaskan kepada pengalaman beliau dalam memberi coaching kepada small businesses di seluruh dunia. Untuk makluman, buku Alan Deep, The One Page Marketing Plan ini sekarang ini telah terjual lebih 1 juta. Lebih 1 juta orang dah beli buku ini. Bagi saya, apa lagi yang nak ditunjukkan, apa lagi yang nak dibuktikan bahawa memang sistem ini sesuai ataupun berguna kepada ramai usahawan. Dan of course, buku itu juga menjadi rujukan kepada universiti-universiti yang famous, Harvard dan sebagainya. Jadi, saya tak perlu nak convince you all bahawa sistem ini is working because there are hundreds of thousands of people, businesses all over the world gunakan sistem ini. Ini bukan sistem yang saya buat sendiri, tapi sistem yang dibina oleh Alan Deep yang digunakan di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, tapi di seluruh dunia oleh ratusan ribu usahawan. So it's up to all, it's up to you all nak guna atau tak guna. If you think you have problem and if this system can help, why not? Especially tak lama lagi nak tahun baru, mungkin you perlukan satu paradigm shift, ataupun transformasi dalam bisnes anda supaya bisnes anda itu boleh berjalan secara bersistematik dan juga secara lancar. Okay, dan seperti mana yang disebutkan tadi, L&D bukan banner sistem ni just like that, based on many years of testing and many years of helping thousands of small businesses, dia reka bentuk. Because beliau dapati bahawa salah satu masalah small businesses ialah tiada plan. Tak ada plan pemasaran. Kalau you tak ada plan pemasaran, macam mana you nak berniaga? Just like kalau you nak pergi satu tempat, kalau you tak rancang, macam mana you nak sampai? Mungkin you akan sesat. I mean, unless tempat tu tempat yang you selalu pergi lah. Mungkin tempat kerja lah. Tapi kalau katakanlah you nak pergi Kenuri, kawan, anak kawan you, you tak pernah pergi pun tempat tu. Dan you saja you terus pergi je tanpa tengok map, Waze ke Google Map. Tak ada langsung perancangan macam nak pergi. Pasti you sesat. Jadi bila you sesat, macam itulah. Itu juga dalam bisnes. Kejap buat ni, kejap buat ni. Jadi itu sebabnya tak sampai kepada destinasi yang ataupun sasaran yang telah ditetapkan. Okay? Dan ia mudah, just one page. Nanti saya akan tunjukkan satu halaman saja. Dan boleh diguna pakai serta-merta. Once sudah belajar macam mana nak banner dia boleh implement terus strategi-strategi ataupun taktik-taktik yang telah dikenal pasti di dalam rancangan tersebut. Jadi masalahnya lah tentang marketing plan ini di masa lalu, bila cakap pasal marketing plan ni memanglah dia satu dokumen yang banyak pages, 50 pages, 100 pages, dokumen yang tebal dan sebagainya. Belanja nak buat pun berpuluh-puluh ribu, ambil masa 6 bulan dan sebagainya. Itu sebabnya L&D banner sistem ini supaya dia mudah digunakan atau mudah dihasilkan. Dan apa gunanya satu dokumen 50 pages tapi tak pernah digunakan ataupun tak ada satu pun yang faham. Lebih baik ada satu sistem yang just one page tapi semua orang faham.
dan of course, di mana telah disebutkan tadi, sistem ini telah digunakan oleh ratusan ribu usahawan di seluruh dunia. Okey. Uh, Okey, ini dia one page marketing plan ini ada 9 kotak, 3 kotak untuk sebelum, 3 kotak untuk semasa dan 3 kotak untuk selepas. So sebelum adalah yang berkaitan dengan target market, you kena pasti siapa dia, bagaimana nak kena pasti siapa yang punya target market, seperti mana yang telah disebutkan tadi, kita tak means if you try to sell to everyone, you might not be selling anything. So fokus. Yang pentingnya mesti fokus. Um, okay, and then bila dah kena pasti market tu, um, ada mesej dia juga, mesej yang kita nak gunakan bagi setiap kumpulan market tu berbeza. Mungkin sekarang ni anda gunakan satu mesej untuk semua orang. Itu mungkin itu antara sebabnya kenapa dia tidak berkesan. Because bila dia terlalu umum, orang tak tahu pun sama ada mesej tu untuk dia ke tidak. Tapi kalau kita very focus, kalau you memang sasarkan kepada kumpulan tersebut, besarkan kemungkinan untuk mereka respon lebih tinggi. Ataupun dari segi conversion pun lebih tinggi. And then media. Because media pun sekarang ni kita tengok uh, siapa yang anda sasarkan bergantung pada what media yang you guna bergantung pada siapa dia. Mungkin kalau untuk orang tua Facebook, orang yang middle age mungkin Instagram, untuk Gen Z, Gen Z mungkin TikTok. Jadi anda perlu fokuslah. Memang ada juga mentor-mentor bisnes cakap you have to be mesti everywhere. Kalau you ada banyak staff, kalau you ada banyak duit, bolehlah. Tapi kalau you tak ada ramai staff, fokus. Because if you want to be everywhere, you tak ada debt. You ada banyak tapi tak mendalam. And then the during, bila dah prospek tu dah minat dengan dia punya produk, you kena capture information dia supaya you boleh follow up. You kena nurture dia, pupuk dia supaya dia boleh percaya dengan you, akhirnya dia beli, sale conversion. Jadi semua ni ada strategi-strategi ataupun taktik-taktik yang boleh digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. And then selepas, ini yang penting sangat, yang ramai saya rasa usahawan tak buat. Selepas dia membeli, kita pastikan mereka rasa gembira, mereka rasa sangat terpegun dengan your punya produk ataupun dengan your punya layanan. Kalau boleh you nak bagi the first class ataupun the world class experience, supaya mereka tak terpengaruh kepada orang lain pula, ataupun your punya kompetitor lah, benda-benda pelik. And then customer value. Setiap pelanggan ini ada value dia, nilai. Di sepanjang dia menjadi pelanggan tu ada nilai dia. Contohnya, kalau seorang pelanggan tu beli dengan you, setiap bulan dia belanja RM100. Jadi kalau setahun dia bersama anda boleh dapat RM1,200. Kalau 5 tahun, RM6,000. Kalau tu berapa ribu? Banyak. Itu customer value. Jadi ini satu lagi masalah. Ramai usahawan tak jaga ini. Dia tak jaga customer value ni. Dia sebab bila dia jual tu dia ingat jual masa tu sekali macam tu. Dia tak ada follow up. Jadi bila you follow up tu yang ini yang akan meningkatkan customer value tu. Lebih lama dia bersama your business, lebih tinggi value dia. That's why kita kan ada strategi-strategi supaya mereka sentiasa berada dengan your punya business. Dia sentiasa membeli your produk. Then yang akhir sekali, kalau mereka dah jadi your customer, dah jadi customer yang setia, they will refer your business ataupun your product to other people. Sama ada secara menjadi ataupun mungkin dalam menggunakan insentif-insentif yang tertentu. So this system, 9 boxes ini, dan 3 bagi setiap stage ni sangat mudah. You boleh fill in all this aktiviti-aktiviti yang you nak bagi setiap perkara tersebut, dan anda boleh gunakan dia sebagai rujukan hari-hari. Boleh tengok. You boleh letak dekat punya diary ataupun boleh tampal di punya office. Tak perlu 50 page. 1 page saja. Semua ada dalam tu.
Dan because dia satu page, dia dynamic. You anda boleh mana boleh tukar dia anytime you want. Betul? Satu page yang anda boleh nampak. You tak perlu simpan dalam file-file yang ni. Okay? Jadi ini dia one page marketing plan. Elemen-elemen ini. Setup di kotak ni. Okey, kotak yang pertama atau fasa before ataupun fasa sebelum. Fasa sebelum ni biasanya adalah tertumpu kepada macam mana nak menarik prospek ni kepada niaga anda ataupun kepada produk anda. Jadi yang pentingnya siapa mereka. Siapa dia punya pelanggan yang ideal. Umur 25 hingga 40 tahun, lelaki perempuan, berpendidikan tinggi, tinggal di Kuala Lumpur dan sebagainya. These are your punya target market. Okay, once you identify the target market ni, ini penting. Because again, seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, if you trying to sell to everyone, you might not be selling to anyone at all. Mungkin dapatlah beli sikit, jual sikit lah. Jadi pentingnya lah siapa dia, dan ada formula yang kita boleh gunakan untuk identify your ideal customer ataupun your ideal target market. Siapa mereka ni? Dari segi personal dia, dari segi value to marketplace, kemampuan mereka nak membeli, dari segi profit yang you boleh dapat daripada mereka. Jadi semua ni ada penilaian, ada kriteria-kriteria yang kita boleh guna untuk kena pasti manakah di antara kumpulan-kumpulan ini, target market ini yang paling memberikan pulangan yang tinggi. Jadi orang boleh ranking lah. Katakan mungkin ada a few segment of target market. Bukan semua segmen ni kan sama rata, sama rata. Tak. Mungkin ada yang lebih bagus, mana yang kurang bagus. Dan kalau you punya resources limited, target yang ada pulangan yang lebih tinggi ataupun yang lebih cepat lah. Jadi ada formula yang kita boleh gunakan untuk identify who they are, dari segi ranking mereka dan sebagainya. Okay, apa yang kita panggil P index lah. Satu P is personal fulfillment, yang V is value to marketplace, berapa nilai dia, and then dari segi kemampuan dia, then for profitability, kadar keuntungan yang dia boleh dapat daripada mereka. So once you identify, bukan semua orang sama, bukan semua orang sama kemampuan membeli. Ada yang mampu beli produk mahal, ada yang hanya mampu beli produk yang biasa saja. Jadi ini yang perlu dia kena pasti, kalau boleh. Dan of course kalau boleh kita labelkanlah setiap kumpulan-kumpulan ini. Okay, dan yang kotak kedua ialah message. What is the message? Once you dah identify the group, you need to message dia mestilah sesuai dengan mereka ni. Contohnya, kalau anda target orang Kelantan, mungkin message dia yang sesuai dengan orang Kelantan lah. Dia tak sama message dengan orang KL. Kalau you samakan, gunakan message yang sama dengan orang KL dan orang Kelantan, mungkin besar kemungkinan respon dia ini respon kurang lah. Because mungkin tak sama cara you nak berkomunikasi dengan orang di Kelantan dengan orang di KL ataupun tempat lain lah. Contoh saja. Because the message tu kalau kena betul dengan dia orang akan rasa, oh ni message ni untuk saya. Dan baru dia minat tu akan lebih tinggi. Kalau message tu tepat dengan mereka, minat mereka lebih tinggi kepada produk ataupun bisnes anda. Tapi kalau message tu general je, ni mungkin tak tahu untuk siapa. Jadi mereka tengok, baca, dah tinggalkan. Because dia tidak kena pada perasaan mereka. Alright. Dan of course message ni juga berkaitan dengan dia punya USP, unique selling proposition. You punya kekuatan bisnes you. Benda yang berkaitan dengan the target market lah. What actually your product, what is your business.
Okay, dan of course mesej-mesej ni juga akan boleh menyentuh emosi, boleh menyentuh emosi prospek-prospek tersebut. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau mesej itu sangat kena pada emosi mereka, kemungkinan mereka untuk respon ataupun convert lebih tinggi. And then media, apakah media yang yang mereka gunakan? Mungkin seperti mana saya sebutkan tadi, kalau young generation biasanya dia mereka mungkin banyak di TikTok, mungkin untuk orang yang berumur sikit mungkin masih menggunakan Facebook, mungkin dia boleh gunakan Google Ad dan sebagainya. Jadi siapa mereka ni bukan semua orang ada di TikTok. Eh. Jadi kalau you hanya gunakan TikTok, mungkin you akan dapat capture certain people lah. Certain group of people, not all people yang you nak perlukan. Jadi dia bergantung pada you punya target market tadi. Itu pentingnya target market tu. Siapa yang you nak sasarkan. Supaya you boleh kenal pasti media mana yang paling sesuai. Boleh gunakan Facebook ad ke, Instagram ad ke, TikTok ad ke, Google ad ke, pakai konten ke. Dia sangat bergantung kepada target group tadi. Okay, media yang kita gunakan. Dan boleh, kalau boleh kita fokus pada return of investment lah. Cuba cari media-media yang return of investment dia yang tertinggi, yang paling tinggi sekali. Alright. Dia depend lah. Mungkin orang tu guna LinkedIn. Dia tak gunakan Facebook, tak gunakan TikTok atau tak gunakan Facebook. I mean depend who they are. Kalau profesional contohnya, mungkin mereka tak ada di TikTok. Uh, Mungkin ada di Instagram ataupun mungkin di Facebook ataupun mungkin di LinkedIn. Alright. Okay, next seterusnya adalah peringkat yang kedua. During semasa bila mereka kita dah tangkap maklumat mereka, ni nak sebelum convert lagi ni, belum nak convert mereka, nak tukarkan mereka menjadi sekarang dia dah minat, dia dah minat tapi dia belum lagi membeli. Kalau beli terus baguslah dia jadi pelanggan. Tapi dia sebelum beli lagi dia baru minat. Jadi kita kena kalau boleh tangkap maklumat mereka ni, supaya kita boleh follow up. Uh, Okay, jadi kalau kita tak collect all the information ni, kita tak dapatlah follow up. Dan of course biasanya apabila kita nak dapatkan maklumat mereka ni, kita kena bribe lah mereka. Bribe ni secara etikal. Contohnya kita bagi free e-book ke ataupun free sample ke. Jadi dengan itu mereka bagi maklumat mereka, nama dan juga telefon, sekurang-kurangnya nama dan telefon number ataupun email. Supaya boleh kontak semula. Okay, kita capture the lead, kita tangkap mereka ni supaya kita boleh follow up. And then kita juga boleh bagikan webinar yang percuma, e-book percuma ataupun banyaklah. Yang pentingnya lah mesti ada hubungan, banner hubungan dengan prospek tersebut. Jadi dengan cara follow up ini, keberkesanan mungkin up to 1000%. Bergantung kepada macam mana dia punya strategi. Contohnya, katakan seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau hanya 3 orang yang sedia berbeli, 90%, 97% lagi tak membeli. Katakanlah daripada 97% tu, 40% anda boleh convert dia ataupun boleh targetkan mereka. Jadi bayangkan daripada 3% menjadi 40%, 100,000 kali kali. Ataupun tak, kalau kalau 3%, kalau dapat 10% lagi dah 30%. Jadi itu pentingnya you capture that information supaya you boleh follow up. Boleh
you can nurture them, belai mereka, bina relationship, bentuk kepercayaan dan sebagainya. Dan seterusnya adalah selepas kita capture mereka, kita kena nurture mereka, bina hubungan yang baik, bina kepercayaan, supaya mereka lebih rapat dengan you ataupun lebih percaya dengan your produk, dengan your business. Uh, Okey, jadi sebagusnya you buat marketing seperti seorang petani. Jangan buat marketing seperti seorang pemburu. Eh, uh, Pemburu apa? Pemburu dia pergi, dapat lah, tak dapat tak apalah. Dia itu dia punya ni, intensi. Tapi petani dia ada sistematik sistem. Dia baja, baja, eh, tumbuh, jaga lagi supaya dia dapat hasil. Jadi hasil ni walaupun lama, tapi biasanya hasil tu lebih, kemungkinan untuk dapatkan hasil tu lebih tinggi berbanding dengan seorang hunter, pemburu. Pemburu pergi hutan, dia tak tentu lagi dapat tak dapat. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, apa nak buat? Nasib lah. Eh? Itu yang dipanggil random act of marketing. You harapkan nasib, hopeism dipanggil. Mengharapkan nasib dapat, dapat. Tak dapat, tak dapat. Uh, tapi kalau petani, biasanya dia hasil daripada usaha dia tu, dia tahu bila dia akan dapat hasil. Eh? Jadi itulah, itu juga dalam bisnes. Jadi kita nurture, jaga prospek ni sampailah mereka percaya dan sebagainya. Dari segi konten ke, macam-macam lah, you kongsi tips, konten, banyaklah yang ada. Dan of course you buat follow up. Follow up ni mungkin boleh secara manual ataupun secara automatik lah. Sekarang ni ada sistem yang boleh dibuat secara automatik sebenarnya. Alright, okay. Jadi bila dah ada kepercayaan, dah ada hubungan yang baik, dari situ ada conversion, tukar menjadi jualan, dia prospek menjadi pelanggan. Uh, dan of course, ini kita punya ultimate aim lah, kalau boleh. Yang prospek tadi 3%, dan 3% tinggal 97%. Kalau kan katakanlah daripada 97% ini 40% nampakkan minat, dan daripada 40% ni kita boleh convert 20% lagi. Jadi instead of 3% saja tadi, kita dah ada 23%. Bayangkan, kalau 3% tadi kita dapat 3 orang, 20% dah 20 orang. Jadi ini yang perlu kita ada. Perlu ada sistem macam ni lah. Supaya you tak hilang prospek-prospek ni. Okay? Because biasanya, di mana kita sebutkan tadi, biasanya orang akan hanya memberi selepas 5 ataupun antara 5 hingga 12 kali mereka nampak ataupun kontak antara mereka. Okay, jadi dalam proses apa tu, conversion ini, kita buat jaminan supaya kalau seandainya produk yang mereka peroleh itu tak baik, tak apa, kita beri ganti, contohnya lah. Supaya kita nak jamin bahawa jualan itu tetap berlaku. Dan of course, ada konsep-konsep yang tertentu yang boleh kita gunakan. Mungkin waranti, kalau tak puas hati boleh pulangkan, kami bayar balik. Jadi ini adalah antara contoh-contoh untuk garanti yang bahawa jualan itu berlaku. Dan pastikan mereka, pembeli-pembeli itu berpuas hati. Ataupun mungkin boleh cuba dulu, dan bayar kemudian. Contohnya mungkin anda nak beli pet lah, katakan kucing lah, ini beli kucing. Biasanya kucing dia bagi dulu seminggu. Tengok macam mana, sesuai tak kucing dengan you. Kalau sesuai, besar kemungkinan you tak nak pulangkan. Macam itu, you bayar terus. Itu ada antara cara-cara yang boleh you gunakan lah.
Uh, jadi pasar during ini, masa ini yang sangat penting sebab dia nak convert prospek kepada pembeli ataupun pelanggan. And then seterusnya ialah pasar lepas. Now customer dah beli. Dah you dah ada customer, dia dah beli kan. Jadi dia become customer lah, bukan prospek lagi. Jadi customer ni kita nak pastikan mereka sentiasa berada dengan kita. Dalam jangka masa yang panjang, bukan tekan nak beli sekali. Of course kalau ada juga produk yang hanya perlukan sekali, tapi kebanyakan produk mungkin dia beli satu sekali yang ini, tapi ada produk lain yang mungkin dia boleh beli lagi. Jadi pentingnya yang penting kita dah ada customer ni. Kita dah ada maklumat customer yang boleh kita capai lagi untuk jual produk-produk lain. Okay. Jadi kita harus tingkatkan pengalaman mereka supaya mereka rasakan mereka ni yang istimewa. Uh, kita pastikan bahawa mereka, apa yang kita jual tadi memenuhi keperluan mereka. Mereka satisfied ataupun mereka puas hati dengan produk yang kita gunakan tadi. So we have to make sure produk yang dibeli itu memang apa yang mereka perlukan, memberikan kepulangan yang bagus, boleh menyelesaikan masalah mereka, dan sebagainya. Kalau boleh, produk yang mereka belikan itu boleh ada wow factor supaya mereka rasakan sangat-sangat puas hati dengan produk tersebut. Mungkin selepas membeli itu anda akan hubungi mereka, ajar mereka macam mana nak guna produk itu, ataupun mungkin anda boleh bagikan tips ataupun panduan-panduan yang sesuai supaya mereka boleh gunakan produk itu dengan mudah. Jadi experience ini, experience ini sangat penting. Jadi kalau anda tengok, kebanyakan orang, kebanyakan saya lah, di pengalaman saya sendiri, bila saya beli produk, nobody contact me lepas tu. Saya terkekial lah nak belajar nak guna dia. Tak ada siapa pun tanya, okey ke tak okey. Produk saya, dia cuma nak review, nak review dan sebagainya. Tapi dia tak ajar pun kita macam nak guna. Kadang-kadang kita tanya pun lambat nak jawab. Ini penting sebenarnya. Because customer experience ini sangat-sangat penting. Kita harus jaga supaya mereka ingat pada your product. Dia ingat pada layanan you, services yang you sediakan. Okay, adanya wow factor. Kalau boleh, dari situ kita nak create raving fan. Peminat yang sangat-sangat menyayangi you. And then seterusnya, kita nak, kalau boleh, nak maximize dia punya nilai, customer value, lifetime value dia, supaya instead of dia beli sekali, dia beli banyak kali dan banyak kali, bertahun-tahun kalau boleh. Lagi panjang mereka berada dengan your business ataupun your product, lagi tinggilah nilai dia. Jadi kena jagalah. Kalau seorang pelanggan itu ada nilai yang tinggi, kita tak jaga, dia akan lari, kita rugilah. So you need to have strategi supaya to maximize jangka hayat pelanggan itu dengan you punya produk, dengan you punya business. Okay, ini penting sebenarnya. Ramai orang tak fikir pasal ni. Ramai orang yang nak jual, dan lepas tu lupa. So you need to have strategi, macam mana boleh nak meningkatkan jangka hayat ataupun jangka nilai dia punya customer ni. Mungkin cross sell, upsell, boleh jual produk yang hampir sama ataupun yang complement produk yang dia beli. So that tingkatkanlah nilai, value, nilai jualan yang belian yang mereka beli. So you have to always ada strategi supaya anda boleh dapatkan nilai yang tinggi daripada seseorang pelanggan itu. Supaya mereka belanja lebih banyak dengan your business ataupun dengan your punya produk. Yang okay, dari segi upsell ke, cross sell ke, ataupun dan sebagainya. Okay. Dan of course jangan overuse lah, jangan terlalu berlampau sangat. You boleh suruh dia beli secara berhemah lah, jangan terlalu menjual sangat dengan dia punya existing customer. You must also
give and take. So ini penting. Jadi cara dia untuk menggunakan cara yang betul supaya mereka rasa uh, selesa lah, selesa dan sentiasa nak menjadi dia punya pelanggan. Of course, last sekali, kotak yang ke-9 ialah referral. Bila customer tu dah jadi customer yang setia, dia dah jadi dia punya raving fan, besar kemungkinan dia nak refer your business ataupun your produk kepada orang lain sangat tinggi. Eh? Ini yang kita nak ni. Kita tak nak yang jualnya, jual dan kita lupa mereka. Kita nak kalau boleh jual, pupuk mereka, tingkatkan nilai mereka. Kalau boleh dia menjadi duta. Duta secara sukarela. Itu lagi best. Ah, dengan menggunakan strategi yang betul, mereka boleh jadi duta. Sama ada duta secara free ataupun duta dengan insentif-insentif yang tertentu lah. Mungkin kalau dia perkenalkan orang lain dengan you, dia dapat 20% discount, 20% discount ataupun 20% commission contohnya. Mereka juga you boleh lantik mereka sebagai ejen dan sebagainya. Jadi of course referral ni sebenarnya adalah sistem-sistem dia. Kena ada satu sistem yang betul lah. Ataupun ada prosedur yang telah diwujudkan untuk tujuan tersebut. Supaya proses ini berlaku secara automatik ataupun secara sistematik. Katakan kalau anda ada 1,000 raving fan, mungkin kalau 50 jadi yang boleh membawa perniagaan anda kepada anda secara automatik, itu pun dah sangat bagus. Yang itu yang menjadikan dia punya bisnes sustain. Because ada saja orang yang akan beli. Ada saja orang yang bawa customer kepada anda. Tapi yang pentingnya ini semua harus dirancang lah. Mesti ada plan. Jangan dah sampai masa baru nak plan. You have to plan from awal supaya you boleh tahu. Lepas dapat ni, buat ni. Lepas buat ni, buat ni. Bukan janganlah buat ni, lepas tu baru nak fikir nak buat apa lepas ni. Tak boleh. I mean, it take time. You waste a lot of time dan sebagainya. Tapi kalau you boleh rancang ni, keseluruhan proses ni, dari awal sampai akhir, then you punya perjalanan bisnes you itu boleh berjalan secara lancar, smoothly. You tak akan jadi panik kalau you tak boleh jualan. Because you know what you tahu apa nak buat seterusnya. Okay. Kalau tak ada customer baru pun you still can sell to you punya existing customer. You still have loyal customer, so you can still have raving fan yang boleh bantu you. Jadi kalau you tengok kat luar sana, Apple, Siti Khatijah, Siti Nurhaliza, Nilofa, mereka ada community mereka sendiri. Tengok jarang mereka jarang mereka buat iklan. Tak, mereka dah ada satu community, raving fan, ataupun pelanggan setia yang sentiasa membantu ataupun sentiasa membeli produk daripada mereka ataupun daripada bisnes mereka. Jadi sebenarnya ini penting. Jadi kalau saya harap you nampak ataupun mungkin boleh joint venture dan sebagainya. Okey, setakat ini kita telah pun melihat semua komponen the one page marketing plan during before, during dan after. Macam mana setiap fasa itu terdapat 3 langkah ataupun 3 kotak setiap satu. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi sebelum ini, the one page marketing plan ini adalah merupakan satu sistem, bukan setakat template. Dia merupakan satu proses daripada kotak 1 sampai ke kotak 9 yang mewakili perjalanan seorang pelanggan di dalam sebuah bisnes. Jadi kalau anda berjaya membina semua komponen dalam sistem ini di dijangkakan, anda mungkin tidak akan ada masalah pemasaran seperti ini, sebab anda tahu apa nak dibuat setiap langkah itu. Bermulalah daripada untuk mendapatkan pelanggan kenal kepada produk atau perniagaan anda, sehinggalah anda menjadikan mereka duta ataupun mereka menjadi referral kepada
uh, rasa produk ataupun perniagaan anda. Okey, jadi dengan adanya sistem ni kita boleh langkakan coefficient system. Jadi bila kita laksanakan sistem ini maka hasilnya pun boleh kita dengan mudah kita jangkakan. Pertama adalah dari segi aliran pelanggan yang konsisten. Jadi dengan adanya sistem ini tidak lagi ada uh, phase of famine. Anda akan ada steady stream of qualified prospect setiap bulan. Okey, setiap bulan dan ini boleh memberikan peace of mind dan juga income yang sale ataupun income yang stable. Okey, yang seterusnya ialah dari segi peningkatan conversion rate yang antara 50% hingga 300% bergantung kepada keadaan semasa anda semua. Jadi dengan peningkatan dengan mesej yang tepat dengan follow up sistem yang sistematik anda akan lebih mudah ataupun lebih banyak convert prospek untuk menjadi pelanggan-pelanggan anda. Jadi ini mungkin seperti merupakan satu cara lah strategi seolah-olah ruang percuma yang dalam perniagaan anda. Because anda telah ketemui satu perkara atau satu mata yang boleh membantu uh, perniagaan anda. Okey, jadi seterusnya adalah dari segi pengurangan kos pemerolehan pelanggan. Jadi pelanggan kos kos yang paling mahal biasanya untuk mendapatkan pelanggan baru. Dan untuk tapi kalau kita boleh mendapatkan jualan daripada pelanggan-pelanggan yang ada, ini akan mengurangkan kos untuk mendapatkan sale dan juga untuk mendapatkan dengan adanya market yang tepat, target market yang tepat dan juga media yang efektif, anda tidak lagi membazirkan wang untuk mendapatkan untuk membuat iklan ataupun uh, untuk mendapatkan prospek-prospek yang tidak berminat pun dengan produk anda. Jadi maknanya di sini dengan pengurangan kos pengiklanan ini lebih akan menghasilkan satu pengurangan dalam kos pemulihan pelanggan. Seterusnya adalah dari segi peningkatan nilai sepanjang hayat pelanggan. Because dalam sistem one page marketing plan ini salah satu komponen penting ialah cara-cara ataupun strategi untuk meningkatkan nilai hayat sepanjang hayat seorang pelanggan itu. Because lebih tinggi nilainya ataupun lebih lama mereka berada bersama-sama produk ataupun bersama-sama perniagaan anda, semakin tinggi nilainya, lagi semakin banyak sumbangan mereka kepada perniagaan anda. Because di mana telah kita tadi tunjukkan sebelum ini, di dalam after first step, pasal after itu ada komponen untuk meningkatkan lifetime value seseorang pelanggan itu. Jadi dengan strategi-strategi yang ada, peniaga-peniaga boleh meningkatkan ataupun meningkatkan pembelian yang lebih kerap ataupun pembelian yang lebih banyak dan of course mereka juga akan merujuk orang lain, mungkin family, mungkin kawan kepada perniagaan ataupun kepada produk anda. Okay, and then of course dengan adanya sistem ini, setiap aktiviti pemasaran itu mestinya boleh diukur, dan ini dengan anda tahu dengan lebih tepat apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi, di mana perbelanjaan yang dilakukan, jadi tidak ada lagi proses guessing, pekaan, dan semuanya boleh diukur dan apabila ia boleh diukur, of course dia anda sebagai usahawan boleh optimal dan scaling. Kerana anda dah tahu mana yang berfungsi, mana yang tidak berfungsi. Mana yang berfungsi itu mungkin anda boleh tingkatkan
scaling, atau tingkatkan ataupun boleh dioptimal ataupun diperbesarkan. Of course dengan adanya sistem ini anda akan ada lebih banyak masa untuk fokus kepada niagaan anda, bukan untuk niagaan anda. Okay? Uh, dengan sistem yang automatik dan lebih predictable, anda tidak perlu menghabiskan masa 80% pada pemasaran ini. Mungkin dulu tanpa sistem ini anda terpaksa menggunakan banyak masa hanya untuk proses ataupun aktiviti pemasaran sahaja. Jadi sekarang ini dengan lebih berfokus, anda lebih ada banyak masa untuk lebih fokus pada innovation, service quality ataupun strategic growth. Okey, jadi ini semua bukanlah satu janji-janji kosong. Because sistem One Page Marketing Plan ini bukan sahaja digunakan oleh Malaysia, bukan, tapi digunakan di seluruh dunia. Ratusan ribu usahawan-usahawan telah pun uh, menggunakan sistem ini, dan of course yang mempelajari lebih dah sampai 1 juta orang. Jadi dia bukanlah satu sistem yang saya sendiri reka, tapi satu sistem yang memang terbukti telah berkesan dan digunakan di seluruh dunia. Okay. Okay, kita lihat sedikit case study lah. Because this is case study, saya tak promote produk ni just because of this case study, because setiap anda ada keunikan masing-masing, hasilnya juga akan masing-masing, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Contoh di sini, contoh restoran food and beverage, sebelum menggunakan sistem ini, hasil ataupun jualan beliau cuma dalam 15K sahaja sebulan. Tapi setelah ada sistem, semuanya lebih teratur dan sistematik, lebih jelas, sil beliau telah meningkat kepada 45K dalam masa 3 bulan. Okay, dan ini teknik yang betul dia gunakan lah targeted Facebook ad. Dia jadi iklan yang dibuat itu bukan sebarangan. Dia bukan target semua orang. Dia target just a group yang tertentu saja. Dan of course dia menggunakan lead magnet. Dan seterusnya adalah lagi professional services, yang ini klien ini sebelum menggunakan sistem ini dia cuma dapat 1 hingga 2 orang klien sebulan, tapi selepas itu dapat lebih konsisten, 5 hingga 7 klien setiap bulan. Dan teknik yang mereka gunakan adalah image sequence dan juga value based pricing. Bergantung jadi price dia bergantung pada dia customize sekarang. Okay, dia banyak lebih kepada sharing values dan dia bukan charge lagi mengikut jam, tetapi mengikut nilai hasil yang diperolehi. Jadi bila nilai hasil tu, of course dia lebih tinggi lah, lebih mahal. Kalau ikut jam, mungkin 1 jam 100 ataupun RM200 1 jam, 1 hari ini cuma 8 jam, 1,000 lebih. Tapi kalau based on value, value produk atau hasil yang digunakan itu dia lebih tinggi. Okay, seterusnya dari segi perniagaan oriented online. Sebelum mereka menggunakan sistem ini, average conversion rate adalah dalam 20%, tapi setelah menggunakan sistem ini, conversion rate-nya lebih tinggi, sebab mereka usaha-usaha lebih terfokus dan lebih targeted. Dan conversion rate meningkat kepada 65%. Di sini mereka menggunakan risk reversal guarantee dan juga upsell funnel. Alright, itu contoh-contoh usahawan-usahawan yang telah berjaya menggunakan keadaan ini, tapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, hasil adalah individu. Setiap bisnes itu unik dan hasilnya juga mungkin lebih ataupun mungkin kurang, bergantung kepada situasi setiap perniagaan itu. Tapi saya rasa, saya harap anda dah sepanjang 1 jam yang telah saya explain sistem ini, saya harap anda
tahu bahawa sistem ini lebih bagus berbanding dengan sistem-sistem yang mungkin ada dan gunakan sekarang ini. Okey, jadi apa yang Chang dah you dah belajar, saya harapkan dengan template yang telah ada di sini, anda boleh bina anda punya one page marketing plan sendiri. Setiap kotak ni target siapa, target market, apa mesej yang nak disampaikan, apakah media, platform yang akan digunakan, ah, dan during apakah lead capturing system, mana nak capture ah, prospect ataupun leads, then nurturing them, belai dan juga pupuk mereka, dan seterusnya. Daripada situ diharapkan dia akan menjadi pelanggan, convert kepada pelanggan. Okay? And then of course after selepas mereka menjadi pelanggan, ada langkah-langkah yang betul, macam mana kita nak deliver experience yang lebih bagus, world class experience supaya mereka tertarik, dia kekal dengan uh, perniagaan ataupun dengan produk anda. Dan seterusnya kita ada strategi-strategi untuk meningkatkan jangka hayat seorang pelanggan, supaya mereka kekal dengan setia dengan perniagaan ataupun produk anda. Lebih lama mereka bersama perniagaan anda, lebih banyak ataupun lebih tinggi nilai jangka hayat mereka, kan? Dan of course seterusnya kita ada strategi macam mana supaya mereka juga refer kawan-kawan, family members, dan lain-lain kepada produk ataupun perniagaan anda. So kalau anda dah banner ni mudah anda just follow saja. Bila sampai masanya follow. Adalah you dah siap dah. Bukannya dah sampai masa tu baru nak fikir apa nak buat. Sekarang ni you already have a system dari mula sampai akhir. Alright, so what's next, Okey, soalan, kalau anda ada soalan, boleh kemukakan di chat ataupun di WhatsApp group yang mungkin anda akan join. Okey, bagi mereka-mereka yang berminat untuk mendalami ataupun untuk mendapatkan bantuan dalam melaksanakan the system, the one page marketing plan ini dalam perniagaan masing-masing, kami ada menyediakan training dan juga coaching selama 3 bulan untuk membantu anda menyediakan dan juga memantau rancangan atau plan perancangan yang telah yang akan ataupun telah pun disediakan. Jadi kami ada menyediakan sebab kami telah jalankan dulu satu kursus 1 hari. Jadi kami telah convert, menangkan ramai yang suka nak hadir kursus training course ataupun workshop selama 1 hari. Jadi kami dah convert workshop yang telah kami lalu jalankan dulu beberapa bulan yang lalu pada video course. Video course yang anda boleh tonton anytime, 24 hours, 7 days a week, bila-bila masa yang sesuai, dan video course ini mengandungi 9 modul, modul one page marketing plan yang lengkap, ada 9 pelajaran, mungkin lebih sedikit, 9 pelajaran yang mewakili setiap kotak ataupun setiap langkah di dalam one page marketing plan itu. Dan kami akan setiap modul itu akan menghuraikan, menerangkan secara detail setiap setiap modul itu ataupun setiap kotak ataupun setiap langkah tersebut. Di samping itu juga kami sediakan 3 kursus lanjutan. Because ada banyak lagi, walaupun because yang 9 modul tadi itu adalah asalnya daripada training ataupun workshop 1 hari, tapi dalam 1 hari tak cukup untuk cover everything, yang 9 kotak tu. Jadi kami sediakan 3 kursus latihan ataupun 3 workshop lanjutan yang menyentuh tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan the one page marketing plan. 3 kursus ni sekurang-kurangnya before, during dan after. Bukan banyak lagi strategi-strategi
yang terdapat di dalam setiap kotak atau setiap langkah-langkah tersebut. Okey, dan kami juga sediakan workbook untuk anda gunakan untuk anda tulis nota jika perlu. Seterusnya kami akan sediakan template-template yang berkaitan untuk membantu anda melaksanakan the one page marketing plan ini. Kurang-kurangnya yang paling ini ialah kami akan sediakan template the one page marketing plan yang original, yang anda boleh adjust dan sebagainya, bukan yang PDF yang kami bagi semasa webinar. Dan kita juga sediakan template PVP, index calculator. Ini merupakan cara untuk menilai target group target market. Sebab target market ni banyak. I'm sure dia selalu setiap bisnes tu ada target market yang berbagai. Tapi yang mana satu nak ketengahkan dahulu. Mana satu nak difokuskan terlebih dahulu. Berdasarkan pada uh, ulangan dan sebagainya. Dan of course kita ada sediakan juga customer avatar worksheet. Dan beberapa lagi tools yang kami akan sediakan yang mungkin tak senarai di sini. Okey, dan seterusnya kami akan sediakan, ini adalah coaching selama 3 bulan. Kami akan sediakan sokongan yang berterusan. Kalau siapa-siapa yang nak DJ penyertaan kami juga boleh bagi. And then you have access WhatsApp group kepada community uh, coaching, training and coaching ni. Bukan yang community yang generalnya. Ini yang khas untuk siapa-siapa yang join training and coaching 3 bulan ini. Okay. Dan samping itu kita juga sediakan 3 monthly group coaching untuk pantau dia punya progress, ataupun kalau anda ada sebarang pertanyaan yang besar mungkin boleh dikemukakan semasa di samping dapat update lah di situ juga mungkin kita akan update apa-apa yang berkaitan. Dan of course dan kita ada WhatsApp group yang anda boleh gunakan untuk mendapatkan bantuan setiap masa. Jadi itu adalah tawaran yang kami ada untuk anda pertimbangkan sama ada anda nak join ataupun tidak. Itu bergantung kepada anda sendiri. Okay, so no, that's the option you have lah. Ada you nak tukar siapa yang sekarang ini ataupun anda nak join program yang kami sediakan. Jadi it's up to you to decide. In case you have, I think itu adalah dari segi konten program ini. Dan of course kita akan update from time to time sekiranya ada apa-apa perkembangan. Because saya sebagai certified coach dan juga trainer, saya ada direct link dengan Alan Dean. So saya selalu mendapat update daripada beliau ataupun daripada company beliau tentang apa-apa saja perkembangan semasa. Okey, itu tentang program dan of course tawaran seterusnya untuk peserta-peserta di tawaran eksklusif lah untuk mereka yang attend webinar ataupun yang melihat video ini nanti. Jadi khusus yang coaching yang telah saya sebutkan sebelum ini tadi, nilai khusus itu adalah 299, lebih. Kalau you nak join dengan Island Deep tak dapat lah banyak 2,900 ni. Jadi jualan biasa adalah 997 tapi harga untuk mereka-mereka yang hadir webinar ini ataupun yang melihat video recording ini nanti kami berikan diskaun sebanyak 30%. Jadi harga adalah hanya 997 sahaja. Di samping itu juga kami juga akan berikan beberapa bonus seperti
dan marketing checklist, email super template dan beberapa lagi bonus yang dirasakan sesuai untuk anda semua. Jadi semua jumlah, kalau jumlah values, lebih daripada 1,300. Jadi tapi harga yang anda bayar cuma hanya 697 sahaja. Okay. Alright. Of course ada banyak lagi, atau bonus-bonus yang kami akan bagikan dari semasa ke semasa. Okay, once you join the program, you join the group, ada banyak yang dia akan dikongsikan di dalam grup yang telah disediakan. Untuk kami berikan jaminan 100% tanpa risiko. Maknanya selepas anda menghadiri kursus dan akan melihat video-video kursus yang kami sediakan, dan mendapati ia tidak bernilai, kami sedia untuk menggunakan duit. Because kami tak mahu anda membelanjakan duit tapi tidak mendapatkan hasil. Kami bukan macam orang lain. Kami minta orang lain, kami bukan begitu. Kami tak ada syarat apa-apa. Kalau you rasa tak bernilai, you tell us, dan we return your money back. You can find some other mentor yang boleh mengajar kepada lain. Alright. Okay, jadi anda ada dua pilihan, sama ada nak teruskan seperti yang anda ada sekarang ni, cepat pulang lah, mungkin ada masalah atau mungkin tidak pasti. Sama ada anda membalikan wang untuk iklan-iklan yang tidak berfungsi ataupun tidak, itu juga langsung. Ataupun anda ambil tindakan hari ini untuk join the program, dapatkan sistem yang lebih terbukti, khidmatkan masa, dapatkan mentor, ada pihak yang akan bantu anda bila ada masalah dan sebagainya. Dan apa yang penting ialah batu pertumbuhan perniagaan secara konsisten. Okey, anda boleh daftar sekarang di website yang saya tunjukkan di sini, dan setelah anda register nanti kami akan follow up untuk mengikuti apakah langkah-langkah yang seterusnya. Dan of course ini adalah eksklusif kepada mereka yang hadir webinar ini ataupun yang menonton video recording webinar ini. Okey, jadi saya rasa itu saja. Terima kasih kerana menghadiri dan ataupun menonton video ini. Saya harapkan apa yang saya kongsikan ini di sini memberikan pesan atau berguna di dalam perniagaan anda. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di waktu yang akan datang.